Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Abu Umaymah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang bangun mengambil wuduk untuk menunaikan solat, kemudian dia membasuh kedua-dua tangannya hingga ke pergelangan tangan, maka dosa-dosa kedua-dua tangannya itu akan gugur bersama titisan air yang pertama. Apabila dia berkumur dan masukkan air ke hidung serta mengeluarkan air dari hidungnya, maka dosanya akan keluar dari lidahnya dan kedua-dua bibirnya bersama titisan air yang pertama. Apabila dia membasuh mukanya, maka dosa-dosanya gugur dari pendengaran dan penglihatannya bersama titisan air yang pertama. Apabila dia membasuh kedua-dua tangannya sehingga sikunya dan dia membasuh kedua-dua kakinya sehingga ke buku lalinya, maka dia suci daripada segala dosa dan kesalahannya sebagaimana keadaannya pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Apabila dia berdiri untuk bersolat, maka Allah SWT akan mengangkat darjatnya, dan sekiranya dia hanya duduk, tidak mendirikan solat, maka dia tetap duduk dan keadaan terselamat pada sebarang dosa. Musnad Ahmad. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang bangun mengambil wuduk untuk menunaikan solat, kemudian dia membasuh kedua tangannya hingga ke pergelangan tangan, maka dosa-dosa kedua-dua tangannya itu akan gugur bersama titisan air yang pertama. Apabila dia berkumur dan masuk ke air ke hidung serta mengeluarkan air dari hidung, maka dosanya akan keluar dari lidahnya dan kedua-dua bibirnya bersama titisan air yang pertama. Apabila dia membasuh mukanya, maka dosa-dosanya gugur dari pendengaran dan penglihatannya bersama titisan air yang pertama. Apabila dia membasuh kedua tangannya sehingga sikunya dan dia membasuh kedua kakinya sehingga ke buku lalinya, maka dia suci pada semua dosa dan kesalahannya sebagaimana keadaannya pada dia dilahirkan oleh ibunya. Apabila dia berdiri untuk bersolat, maka Allah SWT akan mengangkat darjatnya, dan sekiranya dia hanya duduk tidak mendirikan solat, maka dia tetap duduk dalam keadaan terselamat pada sebarang dosa. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW selalu bersabda, siapa yang memperbarui wuduk, maka dia akan mendapat 10 hasanah. Abu Daud. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa Nabi SAW selalu bersabda, siapa yang memperbarui wuduk, maka dia akan mendapat 10 hasanah. Abu Daud. Para ulama menulis bahawa syarat untuk memperbarui wuduk ialah wuduk yang lama itu telah digunakan untuk mana-mana ibadat. Bazul Mahjud. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.